Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca kitab muhimmah kita sampai muka surat 39. Ini satu tanbih pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Sudah bincang tentang perempuan yang derhaka pada suaminya, yang enggan dengan suaminya, yang menipu suaminya, macam-macam kita sudah baca ya. Sekarang sampai kita pada bahawasanya kalau perempuan yang taat pada suaminya itu kena baca mana pula yang dapat. Jadi perempuan ini Nabi nampak pada yaumil akhir banyak dalam api neraka, mudah masuk neraka. Bahkan perempuan yang banyak akan ikut Dajjal, na'udzubillah. Maka ini semua adalah keselamatan untuk mereka. Wah, dia dikongkong, wah dia diseksa. Dia tak tahu bahawasanya dia bahaya, bahawasanya dia lemah, bahawasanya dia boleh digunakan oleh syaitan cara mudah untuk bawanya kepada derhaka dan bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tu bagi penyelamat baginya. Suaminya itu menjadi penyelamat baginya. Suaminya itu adalah kunci syurganya. Dia boleh dapat capai syurga dengan mudah hanya dengan taat kepada suaminya, itu saja. Kalau suaminya kena cari syurga, kena jumpa menghadap Pak Imam hari-hari 5 waktu. Kena pergi perang sabilillah, kena keluar dakwah, kena hiring jenazah, baru dapat. Ya, perempuan duduk di rumah, hanya satu orang saja di servis, suaminya saja. Satu orang servis dengan suaminya sahaja. Allah, suaminya rela masuk syurga. Itu pun suaminya sepatutnya ini kalau nanti kita akan sampai bab suami ya, yang tanggungjawab, yang beri nafkah tau, yang kasih dia makan suami dia, tempat tinggal suaminya, semua dari Allah. Tapi menerusi suaminya, dan dia patut taat kepada suaminya, tapi itu pun dia berani tengking suaminya, dia berani jeling suaminya. Takkah kau ngajar tu namanya ya? Kunci syurga kau hampas-hampas, kau banting-banting. Allah, manakan tak bahaya, manakan tak bahaya ya, manakan tak bahaya. Kata Habib Abdullah Jufri, orang perempuan dia duduk rumah saja, suami dia yang provide dia everything, suami dia yang ambil dia daripada ayah dia sampai dia ayah dia senang hati, anak dia dah tak jadi anak dara lagi, dah berkahwin, ada tanggungjawab pulanya, jaga dengan baik, kasih nafkah, kasih bimbingan. Dengan suami dia boleh tengking, dia boleh bari tengking. Allah, begitu ya. Jangan ikut sifat perempuan-perempuan derhaka, na'udzubillah min zalik. Jangan terikut cakapan orang barat, human right, woman's right. Inilah woman's right supaya kau dapat masuk syurga. Ini kau supaya dapat masuk syurga. Ini namanya woman's right. Jadi kau dapat masuk syurga dengan mudah. Kalau nak ikut kawan-kawan yang cakap, semuanya tu apa? Semuanya kita bilang apa? Woman's hell. Na'udzubillah min zalik. Kau menempakan orang-orang perempuan masuk dalam api neraka. Kau mengatakan boleh mereka buka aurat. Kau mengatakan boleh mereka derhaka sama suami. Kau mengatakan boleh mereka tuntut semau-maunya dengan suami. Na'udzubillah, kau mengajak mereka kepada neraka, itu bukan woman's right, itu woman's hell. Na'udzubillah min zalik. Kau tak belajar hukum, kau tak tahu. Kau siapa? Kau hamba Allah juga. Allah tu Tuhan kau. Kau tak tahu cakap suka-suka. Semuanya ikut woman's right, human's right. Allah di mana? Kau siapa? Kau hamba Allah. Kau akan diri depan Allah Ta'ala. Jawablah dengan hujah kau yang bijak itu depan Rabbul Alamin, yang maha bijaksana, maha adil lagi. Kalau kau boleh terjawab, tunduk wahai perempuan-perempuan yang degil-degil, yang ingkar-ingkar itu, yang berani mencabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk kau kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tak mau kau sekarang juga tengah tunduk. Nafas kau diberi oleh Allah, makan minum kau diberi oleh Allah Taala, kehidupan kau diberi oleh Allah Taala. Berani kau derhaka kepada Allah Taala, sedangkan satu hari kau masuk dalam tanah Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam barzakh Allah Taala. Berani engkau pulaknya nak manipulate hukum Allah Ta'ala. Jangan tak sedar diri engkau hamba Allah Ta'ala, wahai orang-orang perempuan. Tempat syurga menunggu engkau, nikmat Allah menunggu engkau, kemuliaan untuk engkau kalau kau taat pada Allah Ta'ala. Dan itu adalah kemuliaan sebetulnya. Yang kau cakap itu adalah kehinaan sebetulnya ya. Yang kau cakap, yang kau ajarkan orang ramai itu, yang kau pengaruh orang ramai supaya berani lawan, berani bidas alim-alim ulama, berani sanggah cakap mufti dan qadi itu, semuanya itu adalah keliru belaka. Adalah keliru belaka, kau membawa orang jauh daripada keselamatan. Kalau ikut engkau itu bukan human right. Human right adalah untuk mereka dapat ilmu, mereka dapat panduan, bukan mereka dibawa kepada kesesatan. Engkau lah yang memporak-perandakan human right dan woman's right itu. Na'udzubillah min zalik. Ini satu tanbih, satu peringatan pada menyatakan kelebihan segala perempuan yang mengikut bagi suaminya. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat. Nah, perintahnya ya. Masak,
cuci baju bukan kerja perempuan. Tapi kalau suaminya suruh, kena buat. Kalau suaminya melampau, suaminya berdosa. Bukan kerja perempuan. Masak, cuci baju, bukan kerja perempuan. Kemas rumah, bukan kerja perempuan. Kerja dia layan suami. Dia tak nak bersatu dengan suami, tak nak senyum manis muka dengan suami, itu derhaka besar. Itu kiranya suami boleh tak kasih nafkah kepadanya. Tetapi masak dan cuci baju bukan tugas perempuan. Tapi kalau suaminya minta tolong, tak boleh tidak. Suaminya, ambilkan abang air. Jangan mengada-ngada Konon manja. It's not manja. It's rude. Bang, ambilkan saya Ovaltine bang. Gula lebih sikit bang Bang, ambilkan saya biskut lemak bang. Kau naik lemak Tak boleh Tak boleh. Dia bukan manja tu namanya. Bukan manja tu namanya. Kurang laki kau jadi macam orang gaji pulaknya, masuk talam ambil gitu gini. Especially kalau kumpul mertua, jangan kau buat begitu. Jangan buat begitu. Ya. Kurang ajar tu namanya. Konon-konon manja. Bang, ambilkan orange juice bang. Bang gini bang. Jangan itu namanya. Bangun. Kau pula tanya, bang nak ambil apa bang? Saya ambilkan sekali bang. Begitu ya. Tolong ya. Tak boleh begitu. Suami saja kalau perintah isteri, itu sebetulnya bukan kerja dia. Ini kan pula kau nak perintah suami, tak bagus. Tak bagus begitu ya. Baik. Yang tak bawa kepada maksiat ya. Tak bawa kepada maksiat. Suami tak izin kau pergi rumah mak bapak kau, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Habis macam mana mak bapak kita? Kalau suaminya salah, dia jawab depan Allah Ta'ala nanti. Kalau mak bapaknya tak ada masalah, mertuanya tu tak ada masalah, mertuanya tu tak ada kacau, tak ada apa semua, suaminya melampau-lampau sangat, dia menjawab depan Allah Ta'ala. Sebab dia pun ada kira bicara dengan mertua dia. Mertua dia pun dia wajib ada respect, mertua dia pun dia jaga hormat. Kucing pun dia kena sayang. Pak Haji di ujung surau pun dia kena hormati, kena muliakan. Ini pula mak mertua, bapak mertua dia. Dia bilang tak boleh pergi rumah mak, tak boleh rumah bapak. Isteri tak boleh pergi. Tapi suami ada kira bicara dengan mertuanya. Ya Allah, apa salahku menantu aku tak izinkan anak aku datang rumahku. Ya Allah, apa salahku dia pandang aku hina begitu, dia rasa diri dia lebih mulia. Ya Allah, adakah aku melanggar hukum Allah Ta'ala? Adakah aku membuat isteri dia, anak aku itu menjadi maksiat kepadamu kalau datang ziarah kepadaku? Ya Allah, aku minta pertimbangan. Jawab kau nanti. Jawab. Ya, jawab. Baik. Itu ada bakarnya? Tak ada? Ada isinya? Bawa sini lah, taruh ni biar wangi. Bendanya cantik, baunya harum. Taruh depan. Ternampak pula saya terselit kat tepi. Biar masuk dalam wayang gambar. Gitu ya. Dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya. Kerana berkahwin itu suatu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Maka jadilah isteri itu seperti hamba bagi suaminya ya. Seperti tapi bukan hamba ya. Bermakna dia kena taat kepada suaminya ya. Kena taat. Tapi kalau dia tak bikin benda yang bukan-bukan, jangan excited, wahai suami. Wah, dia jadi hamba aku ya. Aku ada slave ya. No ya. Kau bikin yang tidak-tidak, dia patuh sama kau, dia patuh sama kau. Kau bikin yang tidak-tidak, engkau siap. Kau bikin yang tidak-tidak, kau siap. Dia patuh, dia takut masuk neraka. Dia patuh. Tapi kau bikin suruh dia yang tidak-tidak, kau arahkan dia yang tidak-tidak, kau siap, wahai suami. Sebab kau sepatutnya, dia berikan boleh tadbir, pasal kau ada akal. Kau pula tadbir bukan ikut akal, kau ikut nafsu. Ingat Imam Haddad mengatakan, lantaran hukum Allah Ta'ala, akal kau turunkan. Tak pakai akal. Hukum naikkan. Antaran akal, nafsu turunkan. Jadi jangan ikut apa kerana nafsu, pakai akal. Akal bilang boleh, nafsu bilang macam mana? Jangan pakai nafsu, pakai akal. Akal bilang sekian-sekian, hukum pula bilang lainnya. Akal taruh tepi, apatah lagi nafsu, hukum naikkan di atas. Jadi dalam anda nak mentadbir isteri anda, dalam anda nak menyuruh isteri anda, dan anda nak minta taat isteri anda, tak boleh tidak, kena pakai hukum. Baik ya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Macam hamba tapi bukan hamba. Macam hamba ya. Istimewa. Kau kena faham ya. Kau jangankan hamba tu dalam hukum Islam tu, hamba tu macam kunta kintir tau. Kena belenggu dengan rantai. Yes master, yes master. Bukan begitu. Orang Islam dengan hamba dia treatment a slave towards his master, his or her master. A slave is being treated much better than an employee being treated by an employer. Itu dalam Islam.
Seorang hamba diperlakukan dengan jauh lebih baik daripada seorang pekerja dilakukan oleh majikannya. Itu dalam Islam. Apa tuan pakai, hamba pakai. Apa hamba masak, dia makan dulu baru tuan makan. Hukum Islam. Siapa yang masak, dia makan dulu. Bukan tuan makan dulu. Siapa yang masak, dia makan dulu. Apa kau makan, dia makan. Dan kau tak boleh suruh dia buat kerja kecuali kau bantukan kepada dia. Yang dia tak tertanggung, dia tak buat, dia tak berdosa. Dan kau buat dia yang dia tak tertanggung, kau wajib bantu kepada dia. Ada working load-nya, tak boleh sesuka hati kau. Itu hamba tau. Itu hamba. Jadi kalau apa kita sebut hamba, disebut hamba je dalam Islam, being treated very well. Diperlakukan dengan sangat baik. Kalau isteri tu bukan hamba, seperti hamba dalam sudut apa tau? Taat, jangan derhaka, itunya ya. Tapi bukan sudut digasak dan dilanyaknya, ya. Alangkan hamba pun tak boleh dibuat gitu. Jadi kalau dalam Islam sebut hamba tu satu yang mulia tau. Satu yang mulia dalam Islam, ya. Sehingga kan apabila setengah-setengah hamba sahaya dalam Islam dimerdekakan, dia menangis. Kerana kalau dia menjadi hamba orang, dia sembahyang dapat 2 pahala sebagai hamba Allah dan sebagai hamba orang. Kalau dia merdeka, dia dapat 1 pahala saja. Hamba-hamba saya dalam Islam, dia rela tau. Dia rela. Berapa ramai dalam perhambaan tetapi jadi wali. Maknanya dibebaskan ibadat, dibebaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali min auliya. Tak tengok Sayyidina Bilal bin Rabah, kan hamba sahaya, tak ada beriman kepada Allah Taala. Baik, itu hamba sahaya. Jadi kau sebut hamba, kau jangan bayangkan macam kunta kinte, bukan begitu ya. Hamba saja dah mulia kedudukannya di sisi Islam. Ini isteri. Maksud hamba di sinilah apa? Tunduk dan patuh, ya. Begitu ya. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suaminya itu masuk ia ke dalam syurga. Seperti sabda Nabi SAW, masuk syurga ya. Masuk syurga tu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala ya. Sebab kalau tak masuk syurga, neraka. Kalau masuk neraka tu tak ada yang nama kecil, tak ada yang nama sekejap. Kau tak tertanggung dalam api neraka ya. Kerana masuk syurga tu bermakna kekal selama-lamanya, tak akan keluar lagi. Allah, nikmat berlipat kali ganda. Itu balasan Allah Ta'ala. Kau reluctant ke untuk taat? Taat sama orang ini. Kau taat sama dia, kau dapat gaji 15 juta. Rumah banglo 3. Kereta Mercedes, Volvo dan BM 7. Amboi. Agak-agak kau suka tak? Ini taat pada suami, bukannya susah. Taat sama suami aja. Pun dia menyenangkan kau. Dia provide kau. Semuanya. Balasan daripada Allah Ta'ala. Berbaloi tak? Suruh kau sikit aja. Taatnya sikit aja. Tetapi kau dapat lebih daripada kereta BM, lebih daripada kereta Volvo, lebih daripada kapal, lebih daripada rumah taman, lebih daripada taman sekalipun. Allah, syurga tau, syurga. Jangan kau percaya cakap orang-orang yang derhaka, mengatakan, perempuan dihinakan, perempuan itu. Dimuliakanlah pasal Allah Ta'ala want to give you heaven. Allah Ta'ala want you to relax and enjoy yourself. Eternity. Kekal abadi. Jadi apa kau dijanjikan Allah Ta'ala, jangan kau dengar cakap orang-orang perempuan yang derhaka-derhaka, yang degil-degil, yang merebang rambut senantiasa tu, mengatakan apa ini human rights. Itu kau nak jadikan kau jadi member of hellfire, na'udzubillah min zalik ya. Allah Ta'ala nak kasihkan kau syurga kenikmatan. Faham sikit wahai perempuan, jangan ikutkan nafsumu ya. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia akan farasnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya, masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang kau kehendaki. Telah menceritakan dia oleh Ahmad. Allah. Apabila disebutkan sini, kata Habib Abdullah Al-Jufri, rukun Islam bagi perempuan macam diringkaskan. Disebut dah beriman kepada Allah Ta'ala. Dia sembahyang 5 waktu, mendirikan sembahyang 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Dia jaga kehormatannya, taat suaminya. Masuklah mana-mana yang dia kendaki daripada pintu-pintu syurga Tuhannya. Takkan mudah tu. Tak sebut zakat, tak sebut haji pun. Tak sebut zakat, tak sebut haji pun. Sebab apa? Biasa perempuan tak sebanyak harta dengan suami. Tapi yang ada lagi kaya lagi, sugih lagi ya. Lakinya yang miskin, bininya wang sugih. Allah. Arti sugih apa? Kaya. Begitu ya. Lagi apa begitu ya. Tak gitu aja, tak sebut zakat pun, tak sebut haji pun, sebab perempuan tak pergi haji kecuali dengan izin suaminya dan diiring oleh suaminya ya. Allah Ta'ala ringankan. Mudah tak? Ada sebut perang sabilillah tak? Ada sebut sembahyang jemaah 5 waktu tak? Ada sebut kena Jumaat. Kita laki-laki ya, perempuan dari dulu tak ada masalah tau. PKP ke,
SOP ke? Kau tetap kat rumah hanya buat kopi. Allah. Laki-laki fikir Allah sedih 100 orang, 120 orang. Sikitnya. Tak penuh masjid berdebar-debar. Sebab kalau ada yang boleh masuk, dah tentu ada yang tak boleh masuk. Takut kalau dia jadi di kalangan orang tak boleh masuk sembahyang. Curi-curi sampai kena halau dengan rela. Tak boleh, pakcik nama tak ada. Saya ada nama. Siapa bilang saya tak ada nama? Saya ada nama, mak saya kasih nama. Tak boleh masuk. Kena marah dengan rela. Allah. Ada pakcik kena marah dengan rela. Allah. Semua tak kasih. Yang ada sanggup curi-curi jemaah. Kena tangkap bayar 5,000. Allah. Kesiannya masa akhir. Masa akhir tu masa apa? Masa akhir tu kesian. Bukan masa apa. Kesian. Pasal nak sembahyang ni pasal. Perempuan dia dulu ada kisah tak PKP ke apa tak? Dia tak kisah. Dia hanya duduk kat rumah. Dia hanya duduk kat rumah. Dia bersimpuh di tepi. Dia haus, dia buat kopi. Dia tak kisah itu PKP. Dia tak kisah itu SOP. Dia selamat dalam rumah dia. Kau SOP lah. Kau tak ada kasih keluar lah. Dia memang kat rumah saja senantiasa. Allah. Jadi perempuan banyak terjejas tak PKP SOP ni? Yang banyak terjejas laki-laki. Dari dulu tak payah kisah pun. 40 orang ke 5 orang kan cuma dengar. Ya, itu saja. Tapi laki-laki terfikir 40 orang aja aku termasuk ke tidak. Sekarang lagi 12 orang sembahyang Jumaat. Allah, aku termasuk ke tidak. Allah, berdebar-debar. Curi-curi sembahyang Jumaat. Curi-curi sembahyang Jumaat. Curi-curi sangkingkan nak takutkan kalau nak sembahyang Jumaat macam mana. Takutkan kalau jadi derhaka macam mana. Tapi nak patuh juga dengan pihak berwajib kita. Ya, Allah. Laki-laki tau. Laki-laki. Perempuan senang aja tengok. Puasa, sembahyang kat mana? Di rumah. Paling afdal. Puasa, di rumah. Jaga alat kelaminnya, kehormatannya. Itu memang tak boleh sembarangan pun. Ya. Kemudian tak dengan suaminya. Easy as that. Kau buat wak haji ni happy aja, jannah tempat kau. Allah. Apa dia suka? Kolak. Kau masakkan kolak. Kolak apa? Pengat. Kolak. Dengan kolak kau boleh masuk apa? Dengan kolak kau boleh masuk syurga. Orang lelaki dia tolak balak pun belum tentu dia boleh masuk syurga. Perempuan hanya dengan buat kolak dengan apa tu? Goreng pekasam bang. Ya, selera saya. Syurga tempat kau. Lepas goreng pekasam kau mati, suami makan dia meninggal. Syurga tempat kau kerana buat suami dengan pekasam boleh buat kau masuk syurga. Senang tak? Kan senang kan? Dengan kebas-kebas sabuk aja kat rumah. Gini. Itu pun sebetulnya bukan tanggungjawabmu. Pada kau duduk kat rumah, kau kebas-kebas sabuk lah. Gini aja. Masuk jannah. Mudah tak? Laki-laki tak boleh kena kerja repair tembok. Allah. Kadang-kadang kena marah dengan bosnya sampai kena tumbuk. Kau hanya kat rumah kesat habuk masuk jannah. Tapi kau nak kepo tu ke? Kau nak bising-bising ke? Kan tak bagus sepatutnya. Kan jahat tu maknanya orang perempuan yang bilang, jangan taat suami, jangan taat suami. Dia nak kau masuk neraka tau. Padahal easy job. Laki-laki tak begitu tau. Laki-laki tak begitu ya. Kau hanya memainkan peranan sebagai isteri. Dia tak boleh tidak. Dia kena kerja dalam industri. Baru dia boleh dapat merdeka. Kau tidak. Kau senang. Susah tak? Dan pulaknya bukan kau kena patuh dengan suami yang bengking dan bengis. Kebanyakan dia sayang bini. Belikan barang kemas, kasih tempat tinggal, ajak manja, ajak makan, ajak pergi jalan situ sini. Bahkan kalau kau tak ada, dia risau, dia sedih. Kau tak ada, dia risau, dia sedih. Allah. Begitu. Kan mudah namanya ya. Mudah ya. Kok tak nak ya? Tak kejahat tu orang-orang yang cocok-cocok orang perempuan supaya jangan taat. Kau boleh senang masuk syurga. Allah Ta'ala ringkaskan ya. Habib Abdullah selalu baca hadis ini ya. Allah Ta'ala meringankan rukun Islam bagi wanita. Baik. Dan lagi cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Barang di mana ada perempuan mati padahal reda suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Dia mati, laki dia reda masuk syurga. Sebab itu perempuan kalau mati dulu senang. Laki dia reda, kau masuk syurga. Laki mati dulu, kau mati kemudian, kau jawab sendiri. Allah. Kau mati, lakinya, saya reda. Dia reda lah. Kau macam mana pun, kau dah mati, dia tengok kau dah terbujur, takkan dia tak reda. Dia nangis lagi. Dia kahwin lain. Itu lain cerita. Tapi dia reda tak? Dia tetap dia reda. Dia reda. Tak sampai hati dia. Jangan kata gitu. Kau kena cocok jarum aja dia yang sibuk, kipo-kipo, nak carikan plaster lah apa. Kalau kau mati, takkan dia tak reda. Takkan dia zalim gitu. Dia bengking macam mana pun, tengok bini dah terbujur kaku, mesti reda punya. Mesti reda punya. Kesian, tak sampai hati. Tak sampai hati. Reda. Jannah tempatnya. Tapi jangan kau nak mati dulu, kau minum racun.
berdosa, tak masuk syurga pula nya, bunuh diri ya. Begitu. Lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik lelaki daripada umatku itu yang terlebih baik, iaitu mereka yang bagi segala perempuan mereka itu. Dan sebaik-baik perempuan bagi daripada umatku itu, yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik bagi ahlinya. Ahli itu ialah isterinya ya. Bukan keluarga isteri dahulu, daripada isterinya ya. Sebaik-baiknya, bukan yang bengking, bukan yang bengis dah, yang sayang kepada isterinya. Dan aku yang terpaling baik di kalangan kamu terhadap isteri-isteriku. Nabi contohnya ya, Nabi ya. Baik. Dan isteri yang paling baik ialah isteri yang paling baik pada suaminya. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya pada tiap-tiap siang dan malam. Pahala 1000-1000 syahid yang mati mereka itu di dalam perang sabilillah. Hal keadaannya mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta'ala. Angkat darjatnya. Satu orang perempuan tanya, ya Rasulullah, orang laki-laki pergi perang sabilillah. Kita dah baca dalam kitab ni. Orang laki-laki pergi perang sabilillah, orang lelaki pergi sembahyang jemaah, orang laki-laki iring jenazah. Apa kami perempuan yang boleh buat, ya Rasulullah, untuk menyamai pahala mereka? Nabi bilang, duduk rumah, taat suamimu. Jaga hukum Allah Ta'ala, taat suamimu. Itu aja. Kau dapat pahala perang sabil tau. Hanya duduk rumah, taat suamimu saja. Mudah tak? Kita tak pergi perang sabil pun tak dapat pahala perang sabil. Betul tak? Perempuan boleh dapat pahala perang sabil tau. Maknanya mudah masuk syurga tau. Kalau ada suami dan taat kepada suami. Mudah ya. Mudah ya. Baik, bagi perempuan tak ada suami macam mana ya? Kita potong sikit. Janda-janda yang tak berlaki. Janda-janda tak berlaki mana? Ada janda ada berlaki? Ada. Janda mati suami tu ada berlaki. Lakinya kat alam barzah. Nanti jumpa balik. Janda yang tak berlaki tu yang cerai hidup. Janda-janda yang tak berlaki, anak dara yang tak dipinang orang sampai lewat umur jodoh, pertemuan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Takkan nak dijaja, saya ada perawan, apa, takkan nak dijaja ya. Kau yang begitu macam mana? Kau jaga diri kau, takwa kepada Allah Taala, jaga kehormatan diri kau. Sampai berapa lama kau nak menyepi? Paling-paling lama 60 tahun 70 tahun, lepas tu kau mati. Betul tak? Dan kalau kau mati sebagai orang single yang suci, kau pilihlah nanti Allah Ta'ala boleh kasih kau laki yang mana kau kat dalam syurga. Boleh minta pun, ya Allah, bapaknya mintakan, ya Allah, anak aku dulu tak ada suami, ya Allah, kat dalam syurga. Aku minta seorang Nabi berapa ramai isterinya di sana. Berapa ribu isterinya di sana. Serendah-rendah laki-laki saja berapa ramai. Ya Allah, aku minta, kau boleh minta wali jadi menantu kau. Kau boleh minta Nabi jadi menantu kau. Nabi Syekh ke, Nabi Idris ke, Nabi Isa ke, kau boleh minta jadi menantu kau. Jadi kalau yang kalau dia ada bini, mati lakinya, mati bininya kat syurga, lakinya Jawa, dapat pun suaminya kat sana pun Jawa juga, tapi Jawa jannah lah. Jawa jannah, apa mukanya boleh tahan sikitlah. Jawa dunia tak selawar dengan apa orang-orang Hindustan. Tapi Jawa jannah, Hindustan pun kalah. Baik, dapat masuk suaminya setakat Jawa jugalah. Suami saya penghulu, suami saya menteri. Yang anak dara, yang janda, kat sana boleh dapat suami Nabi dan Rasul lah. Jadi Allah Ta'ala reservekan dia. Jangan duka cita sangat. Jangan panik sangat. Jangan panik sangat. Allah Ta'ala belum datangkan jodoh, macam mana tak akan nak rayu sana, rayu sini. Sabar. Ibadat pada Allah Ta'ala. Saya tak ada suami macam mana, saya tak ada panduan hidup, tak ada apa. Allah pandu kau. Kau di bawah hukum Allah Ta'ala. Sendiri lagi. Yang ada suami kau kena taat. Tak ada suami kau tak payah taat apa. Taat pada Allah Ta'ala semata. Taat pada Allah Ta'ala semata. Yang tadi isteri duduk rumah, jaga kehormatan, taat pada suami, kau gugur itu taat pada suami. Kau hanya sembahyang 5 waktu, puasa, jaga kehormatan kau, tak ada suami. Pilih mana-mana syurga kau nak. Kau lagi mudah lagi sebetulnya. Kau lagi mudah. Jangan sedih, jangan risau. Jodoh semua, jodoh pertemuan semua tangan Allah Ta'ala. Yang ada dah kahwin baik-baik bercerai. Yang ada pulaknya anaknya elok-elok rupa pun, tapi tak ada yang minta. Yang minta pulaknya jinggaro, takkan dia nak terima ya. Allah. Jadi sampai dah berumur masih perawan lagi. Jangan sedih. Jangan sedih ya. Yang tak ada suami jangan sedih ya.
Bermula perempuan yang salihah itu terlebih baik daripada lelaki yang saleh. Kenapa? Laki-laki memang sifatnya boleh kontrol nafsu. Tapi perempuan yang dengan emosinya, dengan kadang-kadang up and down-nya, kadang-kadang dengan PMS-nya, kok boleh taat? Maka tinggi, sebabnya cabarannya tinggi. Cabaran tinggi. Sebab itu Imam Ghazali galakkan, Imam Ghazali mengatakan kita perlu ada panutan, perlu ada suri tauladan. Perlu ada suri tauladan. Tapi siapalah nak jadi suri tauladan zaman ini, kata Imam Ghazali bilang tau. Orang yang semua dah tak karuan, kata Imam Ghazali bilang. Ada tak ada yang dah meninggal dunia. Kau baca cerita-cerita mereka, jadikan mereka contoh bagi kehidupanmu. Dan Imam Ghazali sangat galakkan kita supaya baca kisah-kisah para waliyah, wali-wali perempuan. Wali-wali perempuan. Biar engkau malu. Biar engkau malu. Perempuan kok boleh taat gini, engkau laki-laki macam mana? Baca kisah Rabi'atul Adawiyah. Baca kisah Siti Fatimah. Baca kisah Siti Maryam. Baca kisah perempuan Syekhul Sultanah negeri Hadramaut sana. Kau baca, kau malu. Perempuan kok boleh taat gini? Macam mana kau wahai laki-laki? Begitu ya. Begitu. Lebih daripada laki-laki. Imam Ghazali suruh kita baca kisah wali-wali perempuan ini. Wali-wali perempuan ini. Nanti kita malu. Kalau kisah wali-wali salihah ni kita malu kalau dengan cerita orang-orang Fatani. Orang Fatani yang mengajar kitab Majmu' tu, mak guru tau. Mak guru pondok dia ajar anak perempuan tu kitab Majmu' dengan bahasa Arab yang halus. Kalau dulu Pangeran Diponegoro tu dia jadi alim. Kitab yang dia minat dia Tuhfah. Kitab bacaan dia tu kitab Imam Zakaria Al-Ansari. Dia dapat inspirasi untuk belajar agama dan mentadbir daripada siapa? Moyang perempuan dia, Raden Ajeng. Dia permaisuri, ada bikin apa? Dia tubuhkan prajurit wanita. Jadi kalau ada perang-perang, wanita boleh selamatkan diri juga. Apa dia tubuhkan apa? Kiai-kiai dia ajar. Kitab Majmu'. Moyang tu ajar. Perempuan. Itu zaman lebih kurang dalam 200 tahun yang lalu. Dalam 200 tahun yang lalu. Begitu di Jogja. Dia ajar semua tu. Dan kalau di Fatani, tak tahulah sekarang macam mana. Kalau dalam 20 tahun yang lalu, masih ramai. Mak guru, bukan hanya mengajar biasa-biasa berjanji yasinan itu aja. Mengajar apa? Kitab Majmu'. Dia mengajar. Handalan. Handalan punya begitu. Kalau di Hadramaut sampai sekarang, banyak muftiah. Kita jangan kata mufti. Jangan kata mufti. Noja pun kita tak pas lah. Mereka perempuan boleh level mufti. Tak kemalu kita laki-laki. Dia tak jadi setakat jadi nojaah, qadiyah tak boleh. Qadi tak boleh perempuan. Muftiah boleh. Habib-habib kita semua tu isterinya tu muftiah semua tu belaka. Muftiah semuanya tu. Malu tak kita? Kita mufti tak? Malu. Dia perempuan boleh jadi muftiah. Begitu ya. Wahai kita laki-laki, kalau anda qadi, anda mufti sekalipun, kadang-kadang kena have respect dengan certain women. Walaupun dia perempuan, dia lebih bertakwa kepada anda. Sebab wanita salihah lebih baik daripada lelaki yang salih. Anda laki-laki, anda tak salih. Aib. Dari itu anda berani criticize perempuan-perempuan yang salihah. Hanya kerana ada laki-laki saja anda dah bagus ke? Anda tak senonoh, anda tetap tak senonoh. Perempuan itu lebih baik pada anda. Anda kena have some respect for some certain woman who is better than you. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibn Umar, bermula dunia ini sekaliannya kesukaan dan sebaik-baik kesukaan perempuan yang saleh, ya.